Magil itu melemparkan biji yang dimasak dengan santai. Detik berikutnya, satu kuasa besar terpancut keluar dari bumi. Di mata terkejut semua orang, sebatang pokok gergasi setinggi 100 meter tiba-tiba muncul. Apabila pemuda itu melihat ini, dia mengambil segenggam biji dan melarikan diri. Semasa dia berlari dengan teruja, benih bersentuhan dengan tanah, tumbuh menjadi pokok yang menjulang tinggi dalam sekelip mata. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menanam dirinya di atas pokok itu, untuk mencipta seorang puteri yang megah di padang pasir. Walaupun masalah kayu selesai, tetapi batu-batu berat masih perlahan kemajuan. Untuk tujuan ini, Tuan Guru memasak sepertiup bubur berangan di tengah-tengah dataran. Kemudian cari seseorang untuk menghirup dan berdemonstrasi. Kemudian dia dengan yakin berjalan ke batu seberat 2 tan itu. Dia mengangkatnya ke atas kepalanya dengan hanya sedikit usaha. Adegan ini membuatkan semua orang tercengang. Jadi saya tidak sabar untuk mula beratur untuk minum bubur. Pasti, mandor wanita itu meneguk kecil. Malah otot dada seluruh orang telah meningkat beberapa kali. Kemudian dengan bersusah payah dia mengangkat tiang batu seberat 100 tan itu. Tiba-tiba dia melemparkannya jauh-jauh dengan sekuat tenaga. Dengan berkat ubat ajaib, semua pekerja menjadi berkuasa. Pada asalnya projek 2 bulan, hanya mengambil masa 2,5 hari untuk menyiapkan skala pembinaan. Tetapi sesuatu yang tidak dijangka berlaku pada hari itu.